Kenapa ramai anak muda jadikan dinar emas sebagai hantaran perkahwinan? Nak tahu jawapannya, boleh save dan share video ni untuk rujukan akan datang. Mas kahwin ni kita tahu sebagai simbolik cinta antara pasangan yang mendirikan perkahwinan. Bila disimpan dalam bentuk dinar emas, ianya adalah aset yang bernilai. Dan mas kahwin kita takkan cepat habis. Kalau dalam bentuk duit, nilainya pula makin tahun makin susut. Tapi dinar emas ni juga bukan hanya nilainya meningkat, ianya adalah backup kewangan untuk keluarga dan isteri untuk masa hadapan. Kita takkan senang-senang guna duit hantaran dalam bentuk emas sebab kita rasa sayang dan kita makin nak simpan. Instead of duit, kita boleh mudah terbelanja dan terguna untuk perbelanjaan. Last, kita tak ada kenangan mas kahwin kita. Jadi sebab tu ramai anak muda bijak jadikan dinar emas sebagai mas kahwin. Mereka bermula simpan emas dari awal usia. So kepada anak muda kat luar sana, belajarlah simpan emas dari sekarang. Tak perlu bajet besar. Kita boleh menabung emas ikut kemampuan dan bajet kita di Public Gold. Bagi yang nak saya bantu untuk mulakan simpanan emas dengan bajet minimal RM100 atau lebih, boleh rujuk pin video atau klik link kat bio dan jadikan dinar emas sebagai mas kahwin anda juga.